Hari Pais ini kita akan bercakap tentang sindrom stroke salon kecantikan. Salon kecantikan ialah tempat untuk berehat, menikmati dan anda tahu mendapatkan rawatan kecantikan serta perkara-perkara lain. Tetapi bolehkah itu juga menyebabkan stroke? Inilah yang berlaku kepada salah seorang wanita yang berjumpa dengan saya untuk mendapatkan nasihat. Jadi pada asasnya dia telah pergi untuk mencuci rambut. Dan seperti yang anda tahu, mencuci rambut memang mengambil masa, jadi ia hampir katakanlah 40 hingga 45 minit. Dia mengalami ketidakselesaan di leher dan sedikit dia juga berasa agak pening, tetapi dia fikir itu hanyalah disebabkan oleh postur badannya dan dia tetap meneruskan serta menyiapkan rawatan cuci rambutnya. Tetapi sebaik sahaja dia selesai rawatan itu, dia mengalami pening yang teruk, loya dan muntah. Jadi dia menganggap ia mungkin disebabkan oleh masalah perut, lalu dia berjumpa dengan pakar gastroenterologi yang memberinya ubat untuk keasidan dan ubat tahan muntah, kemudian menyuruhnya pulang. Tetapi masalah itu tidak reda. Keesokan harinya, dia malah mengalami kesukaran untuk berjalan. Dia berjalan dalam keadaan terhuyung-hayang. Dan kemudian dia terfikir mungkin ada sesuatu yang tidak kena dengan otaknya dan pada ketika itulah dia berjumpa dengan saya. Apabila saya memeriksa, dia menunjukkan tanda-tanda yang jelas di mana anda tahu dia condong ke satu sisi, dia cenderung hilang keseimbangan di satu sisi yang menunjukkan sesuatu yang dipanggil patologi atau penyakit cerebellum. Jadi saya terus melakukan MRI otak dan ketakutan terburuk kami menjadi kenyataan. Dia telah mengalami stroke di mana bekuan darah terbentuk di cerebellum atau bahagian belakang otak. Sekarang, bolehkah kita katakan bahawa ia disebabkan oleh rawatan di salon kecantikan atau rawatan mencuci rambut? Ya, kerana ini bukanlah kes pertama yang kami lihat. Jika anda lihat dalam literatur, kes-kes serupa telah dilaporkan sebelum ini dari negara-negara lain dan kami juga pernah melihat kes-kes serupa sebelum ini. Perkara yang baik ialah ia tidak terlalu kerap berlaku, ia jarang berlaku. Tetapi mengapa ia berlaku? Salah satu sebabnya ialah jika anda membiarkan leher dalam keadaan terlalu terlentang ke satu sisi, di bahagian belakang leher terdapat satu arteri yang dipanggil arteri vertebra yang membekalkan darah ke bahagian belakang otak dan arteri itu boleh terlipat. Dan perkara ini lebih cenderung berlaku kepada wanita yang lebih berumur, contohnya berusia lebih 50 tahun. Wanita ini berumur kira-kira 55 tahun. Dan kemudian mereka yang mempunyai faktor risiko lain untuk stroke seperti jika mereka sudah mempunyai tekanan darah tinggi atau diabetes, kolesterol tinggi, jika mereka merokok, maka saluran darah mereka sudah pun sempit, jadi mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat stroke jenis beauty parlour ini. Jadi sekarang persoalannya, adakah kita perlu berhenti pergi ke salon kecantikan atau berhenti mencuci rambut di sana? Jawapannya tidak. Anda hanya perlu mengambil beberapa langkah berjaga-jaga. Jadi yang pertama, pastikan kedudukan leher tidak janggal. Kadang-kadang mereka meletakkan leher atau kepala di dalam sinki dan kemudian leher itu condong ke satu sisi dan keadaan itu berlarutan untuk tempoh yang lama. Jadi jika keadaannya begitu, cuba kurangkan tempoh masa tersebut. Yang kedua, anda boleh letakkan tuala atau sesuatu untuk memastikan leher selesa dan beralas di kawasan itu. Dan perkara yang paling penting ialah jika anda mengalami sebarang simptom, hentikan sahaja prosedur itu. Minta orang yang membantu anda untuk memberhentikannya dan kemudian anda tahu berehatlah. Dan juga risikonya jauh lebih rendah pada individu yang lebih muda atau mereka yang tidak mempunyai faktor risiko. Jadi mereka yang lebih berumur atau yang mempunyai faktor risiko, mereka perlu lebih berhati-hati. Dan yang paling penting ialah sekiranya anda tahu, malangnya jika anda mengalami simptom, berjumpalah dengan pakar neurologi kerana diagnosis segera dan rawatan pantas pasti boleh membantu anda pulih. Perkara yang sama juga berlaku kepada wanita ini yang berjumpa dengan saya. Apabila saya memulakan ubat-ubatan dan fisioterapi, beliau pulih dengan sangat baik dan dalam beberapa minggu berikutnya, beliau kembali seperti biasa. Jadi tidak perlu risau. Berhati-hati, ambil langkah pencegahan dan kemudian nikmatilah lawatan anda ke salon kecantikan juga.